Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kelantan FM akan turut melaksanakan program sambutan ulang tahun ke-80 RTM pada tahun ini. Dan kali ini program akan diadakan di Delta Kelantan pada Sabtu ini. Dan bersama saya ketika ini adalah penerbit sambutan ulang tahun ke-80 Kelantan FM, Muhammad Sidi Abdullah. Jadi terima kasih kerana sudi bersama Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Jadi untuk perinciannya lah secara ringkas, apa program yang akan diadakan pada Sabtu ini? Terima kasih. Sebenarnya kita akan adakan program sambutan ulang tahun RTM ke-80 di Delta Kelantan yang akan diadakan pada hari Sabtu 20 Jun 2026 ini. Dan sebenarnya kita akan bermula pada pukul 9 pagi. Semua berkumpul iaitu di Pengkalan Mekmah, Kuala Besar. Dan kita juga bersama dengan pendengar-pendengar Kelantan FM seramai 100 orang yang akan bersama-sama dengan kita turut berkonvoi sebanyak 8 buah bot akan berkonvoi daripada Pengkalan Mekmah terus kepada ataupun singgah di Pulau Seri Tanjung, Tumpat, Kelantan. Jadi sepanjang program itu apa pengisian unik atau menarik sepanjang berlangsungnya sambutan? Baik, pengisian yang kita adakan, konvoi akan sampai ke pukul 10 pagi di jeti utama iaitu Seri Tanjung, Tumpat ini, dan dia orang akan terus ke Dewan Terbuka yang diadakan majlis. Di sana diadakan majlis perasmian kita. Selepas itu, kita bergerak ke jeti semula untuk melepaskan 80 anak ikan talipia. Ini melambangkan ataupun menandakan 80 tahun RTM untuk tahun ini. Sejurus selepas saja berlangsungnya pelepasan anak ikan talipia ke sungai, rombongan akan terus ke 3 buah rumah untuk menyampaikan bantuan ataupun CSR kita panggil, untuk menyampaikan bantuan apa yang diorang nak dan juga keperluan yang boleh mampu kita sumbangkan untuk mereka. Dan sekaligus di sana juga berlangsungnya rakaman sloka bersahut di antara penduduk Seri Tanjung dan juga penyampai-penyampai Kelantan FM. Dan selepas itu berlangsungnya sukanika. Apa yang menariknya, kita bersama dengan penduduk kampung dan juga pendengar digabungkan sekali untuk peserta-peserta dalam acara sukanika ini. Antaranya yang kita adakan adalah tarik tali kanak-kanak, kukuh kelapa, bowling kelapa, dan istimewa sempena demam Piala Dunia ini kita adakan juga sepakan penalti dan juga titim bola paling lama. Itu antara yang kita adakan di pulau tu. Jadi untuk persiapannya berapa lama kita buat persiapan? Adakah kita bagi tiket free ke macam mana untuk perjalanan ke sana? Alhamdulillah, tiket yang kita sediakan tiket percuma yang kita sediakan sebanyak 100 keping telah pun habis dalam 2-3 hari je cepat. Alhamdulillah, itu adalah sambutan daripada peminat-peminat dan juga pendengar Kelantan FM. Dan kita jangka masa seminggu lah kita membuat persiapan, dan alhamdulillah setakat ini kita hanya untuk pergi dan juga melaksanakan program sambutan ulang tahun RTM ke-80 di Delta Kelantan ini. Dari segi kerjasama macam mana? Kita dapat kerjasama yang baik daripada semua pihak ke macam mana? Alhamdulillah, kita mendapat kerjasama. Penaja utama kita adalah Agrobank, diikuti dengan rakan-rakan strategik kita. Ada Mutiara, ada MK Ketan dan juga Nesque, dan juga dari Seri Tanjung sendiri yang menyediakan sumbangan kepada kita. Jadi akhir sekali, harapan untuk program kali ini. Kita mengharapkan, saya selaku penerbit mengharapkan pergerakan dan juga berjalan lancar program ini, dan ambillah momen-momen yang menarik di Pulau Seri Tanjung Tumpat ini, kerana di situlah istimewanya ada pasar terapung dan sebagainya untuk kita nikmati keindahan alam semula jadi yang terdapat di Pulau Seri Tanjung Tumpat ini. Okay, terima kasih Dik kerana sudi bersama Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Jangan lepaskan peluang saudara semua. Jadi kembali kepada rakan penyampai di angka 10. Silakan.